Januari 1874, Perjanjian Pangkur ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1874, Perjanjian Pangkur ditandatangani oleh Raja Abdullah dengan disaksikan oleh Sir Andrew Clark, Gubernur Negeri-Negeri Selat di atas kapal HMS Pluto di Pulau Pangkor, Perak. Perjanjian ini mengandungi 14 fasal dan di antara fasal yang penting ialah fasal pertama dan fasal ke-6. Fasal pertama adalah mengenai pengiktirafan Raja Muda Abdullah sebagai Sultan Perak dan fasal ke-6 mengenai Sultan hendaklah menerima dan menyediakan tempat kediaman bagi seorang pegawai British yang dikenali sebagai resident. Menerusi perjanjian ini, British melantik J.W.W. Birch sebagai residen pertama di Perak dan meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri Melayu. Buktinya, selepas perjanjian ini dimeterai, 3 buah lagi negeri Melayu telah bersetuju untuk menerima residen, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Residen British, J.G. Davidson, telah dilantik di Selangor pada tahun 1874, Martin Lister di Negeri Sembilan pada tahun 1895 dan J.P. Roger di Pahang pada tahun 1888. Perjanjian yang berat sebelah ini memberikan impak yang sangat besar kepada perjalanan sistem pemerintahan beraja di Perak dan Tanah Melayu secara keseluruhannya.